Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni kan korang dah tahu dah lah video ni yang birthday datang dah. Dan hari Jumaat ni birthday saya. Yai. Itu ke dia? Ya, Jumaat ni lah, tak tahu lagi Lah. Hari ni? Bukan hari ni. Hari Jumaat, 6 hari bulan 6. Okay. Bulan Jun. Ya. My birthday is coming out in June. Oh yeah. Dan today we're gonna play my brother. Cepat. Kita tunggu Asyik. Subscriber tengah tunggu Asyik ni. Sekejap. Kita biarkan dulu je. Ouch. Aduh, ini pula. Wow, besarnya rumah. Wow. Sama-sama. Asyik. Kan Asyik terleja ni. Tak apalah. Biarlah. Go and watch your parents. Cantiknya birthday party ni. Tengok sikit. Hi mama, hi papa. I heard you have some problems with vanished it. Yeah. Try going to the shop. Maybe it will help you. By the way, it's cool for you too. Unfortunately, before the vacation. Whatever. Okay, Dad, Mom. Kena go bye-bye. Wait, sabar jap. Kita kan salam dulu. Salam dulu. Kenapa orang saya sini? Salam dulu. Salam dulu. Okay, dah bye-bye. Okay, jom kita keluar. Kereta dulu. Jangan tutup biarlah. Mana kedai ni? Allah. Jom, kita lepas sikit. Oh tu. Tak ada lesson lagi, jadi kita biarkan je lah. Aduh, tak pandai driving pula. Biarlah kita ikut je mana-mana kita biar je. Okay, kelihatan kita dah nak sampai. Okay, dah sampai. Kita keluar dulu. Okay, kita boleh beli dulu. Well, we are out of cakes. Your cakes are coming soon. We just left on one more. Saya tak. Jom kali ni kita main tahan tu je. Kita rumah kita jadi kita pergi je. Wah. Parking kita dulu korang. Okay, parking dulu. Okay. Kita keluar. Okay, biar dia on pun kisah. Okay. Dia dah pergi gerak-gerak. Okay lah. Hi mama, hi papa. Happy birthday my son. Happy birthday my dear. Sorry. Let's have a lovely party family. Join good ending. You have a part of the family. Okay. Betul. Rasanya itulah birthday saya untuk hari ini. Cuma sekejap je. Tak perasan pula kejap sangat. Okay dah, kalau korang nak lagi cerita-cerita macam ni, Jun nanti saya nak tengok komen saya dekat my comments at dekat short saya tu dah ada beratus-ratus dah komen. And only one person wish me happy birthday today. Okay lah sekarang, bye-bye. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.